Pernah tak kita terfikir berapa banyak air yang kita bazirkan setiap hari tanpa sedar? Kita sepatutnya mengamalkan penjimatan air setiap masa. Berikut adalah cara-cara penggunaan air secara berhemat. Ramai orang tak sedar, masa gosok gigi 2 hingga 3 minit dengan bilik terbuka, air boleh membazir sampai 6 hingga 10 liter. Basuh pinggan pun sama. Kalau tak gunakan air ketika sabun pinggan tu, tutup kejap. Tips pertama, tutup bilik air jika tidak digunakan, walaupun sekejap. Mandi 10 minit, guna shower biasa boleh guna lebih 100 liter air. Kalau pendekkan jadi 5 minit, dah jimat hampir separuh. Kita juga boleh kurangkan masa mandi dan gunakan pancuran bertekanan rendah. Paip bocor merupakan satu lagi punca pembaziran air yang sering berlaku di rumah. Walaupun hanya menitis sedikit demi sedikit, kebocoran paip boleh menyebabkan berpuluh liter air terbuang setiap hari. Kalau ada paip bocor, jangan tunggu, baiki segera. Jika tidak dibaiki segera, ia juga boleh menyebabkan kerosakan pada dinding, lantai dan struktur rumah. Kita juga boleh manfaatkan air tadahan hujan untuk siram tanaman. Boleh tadah air hujan guna tong atau bekas besar, sesuai untuk siram pokok, basuh lantai luar rumah dan cuci longkang. Dan gunakan mesin basuh hanya apabila muatan penuh. Mesin basuh menggunakan jumlah air yang agak besar dalam setiap kitaran cucian. Oleh itu, penggunaan mesin basuh dengan jumlah pakaian yang sedikit boleh menyebabkan pembaziran air. Selain menutup bilik air selepas digunakan, adalah penting untuk memastikan bilik tersebut ditutup dengan ketat supaya tiada titisan air yang berlaku. Jika ia berlaku secara berterusan sepanjang hari, jumlah air yang terbuang sebenarnya sangat besar. Ramai yang menggunakan air untuk membersihkan kawasan halaman, laluan atau tempat letak kereta. Namun, kaedah ini boleh menyebabkan pembaziran air yang besar. Sebaliknya, penggunaan penyapu adalah lebih efektif. Air adalah sumber kehidupan yang amat berharga. Setiap titisan air yang dijimatkan hari ini akan membantu memastikan bekalan air terus mencukupi untuk masa hadapan. Gunakan air secara berhemah demi kesejahteraan bersama dan kelestarian alam.